Halo geng, selamat petang. Nampaknya saya dah sesat dalam ni. Ni 3 orang lah, ni macam pelancong lah. Kapal apa saya masuk ni? Ni KD Kasturi geng. Nampaknya kalau anda tak tahu, memang sesat dalam kapal ni. Dia banyak pintu. Lepas tu duduk dalam ni lemah geng. Paru-paru tak tahan lah. Patutlah banyak orang kata kerja tak boleh lama sebab paru-paru sakit. Bau macam bau biasalah, bau dalam besi. Okey, laluan sini kalau anda nak tahu, macam-macam bilik ada. Tapi tempat ni sempit. Macam saya tak nak lah duduk dalam ni, kata sesat. Tengok, kan saya tipu masuk dalam kapal ni, sesat. Ada yang masuk tak keluar pun ada. Bahaya kan. Jadi kalau nak masuk dalam kapal tu, kena ada orang yang biasa lah. Ni baru frigate 1,000 lebih je tan, belum yang destroyer kelas. Saya nak keluar ni. Cepat bang. Lemas lah. Okey jeng, sekarang ni saya nak tunjuk satu kapal. Ni kapal baru TLDM, tapi tak boleh masuk. Tadi ada pertunjukan VIP datang lah. Jadi ni lah kapal dia, frigate baru TLDM. KD apa pun saya tahu. Tapi kapal ni lebih kurang je dengan KD LQ, KD Kasturi sama je. Saya dengan cerita kapal lama lagi tahan. Ni dah saya cakap kapal KD Kasturi. Kapal ni lagi kuat lah daripada kapal yang tadi baru tu. Kualiti ni British, yang tu kualiti Malaysia. Ini kapal KD Kasturi. Mantap. Macam ni lah keadaan lawatan. Hari ni tak ramai lagi. Jaka anda datang hari tu Ahad, goodbye lah memang jam. Ini adalah KD Destroyer Malaysia. Kapal ni kalau hantar perang dengan Indonesia, saya dengan cakap 3 hari Indonesia kalah lah. Ini kapal paling kuat dalam Malaysia. Okey geng, selain tu kat sini juga anda jangan risau lah, anda akan tak ada kebeluran makan cukup. Ini kapal-kapal lama lah. Kapal-kapal ni semua nak jual lah dekat FMM. Tu kapal baru tu, tengok kapal baru kan kapal lama. Saya recommend kapal lama lah, made in lama lagi bagus. Itu hari ni saya tak dapat naik. Tu nak naik bot TDM lah, kena bayar lah. Tak tahulah kena bayar, tapi kena bayar lah guys. Bisingnya mulut aku ni. Okey geng, hari ni saya dah tak sempat lah tengok pameran udara maritim. Okey geng, tadi nak balik, saya tanya orang sini ni kubur tahun 70-an, kaki tangan TDM yang meninggal. Okey, apa pun kisah benar. Jumpa lagi, bye bye.